Legenda FI datang ambil dua package, belah kelas dan juga meja servis. Aku tak nak cerita meja servis, aku nak cerita kelas. Kepada pengguna Legenda ataupun motor Yamaha yang 4S, yang auto, yang tak ada kelas, please make sure korang tengok dua benda ni kalau korang nak pick up korang sentiasa dalam keadaan baik, iaitu auto housing dan juga auto shoe. Cara diorang bergerak, dia duduk macam ni. Okay? Dalam auto shoe dia ada 3. 1, 2, 3. Perhatikan rapat-rapat, nampak tak sini ada permukaan. Permukaan ni kerja dia untuk melekat di permukaan auto housing. Jadi apabila motor bergerak, yang ini dia akan terbuka, mengembang, lalu mencengkam permukaan auto housing. Itu yang membuatkan kelas korang tak slip. Itu yang membuatkan kelas korang tu jalan terus, pick up terus, tanpa ada lag. So, lama kelamaan, yang akan tangkap dulu adalah yang ini dan juga ini, auto shoe dan juga auto housing. So make sure korang buat servis benda ni, penukaran untuk wear and tear setiap masa. Ini kategori servis berkala. Semoga bantu. Saya nak kilang saja. Bye bye.